Masih lagi mencari masalah bunyi, tapi ni kereta lain lah. Model Saga BLM. FLX ke, mungkin masalah ni sama dengan korang kot. Kita dah usaha untuk menyelesaikan masalah ni. Door trim dah buka. Bunyi dia kuat dekat bahagian pintu, macam pintunya crack. Apa lah, ni sekejap test dulu. Kita tengok lah apa hasil kejadiannya. Macam mana Jap? Tekan brek bunyi, dekat bunyi. Begitulah ceritanya. Macam dah dapat kesan, bunyi dia kat dalam kawasan pintu ni. Ada pelik lah sikit, tapi tak apa, kita cubalah. Macam gam ni dia dah tu, macam bracket ni dia dah nak tanggal. Tak tahu lah, tapi kita cuba. Kita try selitkan getah sikit dekat kawasan sini. Selit getah nak settle kot. Sampai ke kebun ni, nampak kebun test kereta. Masalah pintu je. Alhamdulillah lah selesai. Ada sikit modified dengan adjust sikit belah pintu ni bagi dia dapat total rapat. Tangan jap. Fit dah. Bunyi pun dah tak ada, tak ada pick up. Lepas pick up, tekan brake dah tak ada bunyi. Okay. Kita test sekali. Double confirm 200. 100 Let's go. Harap nak kena. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Amin. Alhamdulillah masalah selesai. Done. Settle. Alhamdulillah. So kalau korang ada masalah pelik-pelik macam gini, jangan bagi kita orang pening. Kita orang ni tak pakar, tapi kita orang boleh cubalah sedaya upaya yang termampu. Kita tak claim kita pakar bunyi. Tak. Kita cuba je. Kita boleh buat, kita buat. Kita tak boleh buat, kita cakap dia tak boleh. Tapi at least kita cuba dulu lah. Sekarang Alhamdulillah selesai masalah. Settle. Masalah Saga BLM, bunyi bahagian besi macam bunyi body belaga dekat belah pintu ni. Settle. Suka video macam ni? Like, follow, comment, share. Gerak lu. Bye bye.